Turki ialah sebuah negara yang indah dan unik kerana gabungan alam semula jadi yang menakjubkan, sejarah yang kaya dan budaya yang mempersona dengan pemandangan seni bina yang bersejarah seperti Hagia Sophia yang mencerminkan kegemilangan tamadun Turki Osmania. Kami memulakan perjalanan kami daripada KLIA pada jam 11 malam dan transit di Airport Dubai selama 5 jam untuk pergi terus ke Istanbul. Kita orang dah sampai Dubai tadi lepas subuh. Ni tengah tunggu transit pukul 9 baru masuk dekat gate untuk check in. Ni tengah breakfast. Breakfast makanan apa yang ada daripada kapal terbang tadi. Dengan pemandangan boleh tengok kapal terbang tu dia. Tak ada apa dah pun. Sekitar jam 11 pagi kami telah bertolak daripada Airport Dubai menuju ke Istanbul dan tiba di bumi Turki sekitar jam 12.30 hari. Berjam-jam bukan. Okay, Alhamdulillah kita telah sampai ke bumi Istanbul pada sekitar 1.30 hari. Cuaca dekat luar 7 darjah Celsius, tapi kat dalam ni dia tak terasa sebab dia ada pasang banyak heater dekat sekitar airport. Kita solat dulu, lepas tu kita akan bergerak terus ke Bursa. Kita dah ambil beg, sekarang tengah nak tunggu bas nak pergi ke Bursa. Perjalanan sekitar 2 jam ni bas. Lepas tu ada geng kita orang ni. Itulah, ada masalah sikit, tunggu dia dulu sebelum kita bertolak. Okay. Sebaik sahaja tiba di Istanbul, keindahan alamnya terasa dengan cara yang lembut tetapi mendalam. Dari lapangan terbang, perjalanan menuju ke bandaraya memperlihatkan langit yang luas, yang cerah, barisan pokok hijau di sepanjang lebuh raya. Tidak lama kemudian, mata mula menangkap keindahan Laut Marmara ataupun lautan Selat Bosphorus. Kita baru saja keluar daripada Masjid Ulu Jami' yang dibina oleh Sultan Bayazid pada tahun 1399 setelah dia bernazar apabila dia berperang dengan Bulgaria, yang dikatakan pada masa itu adalah kubu kuat kepada tentera salib. Dia kata dalam nazar dia, kalau dia menang perang tu, dia akan bina 20 masjid di Bursa. Dan setelah menang, dia pun nak bina lah, tapi dia ubah sikit nazar tu, mungkin pandangan ulama' ke apa, dia buat masjid dengan 20 kubah di atas. Peperangan Metropolis yang berlaku di Bulgaria tu berlaku pada 1396 dan tentera Turki Osmaniah menang pada 1399 dan Masjid Ulu Jami' di belakang saya ni dibina pada tahun tersebut. Darjah Celsius kalau bercakap ni mulut berasap tapi tak nampak. Ada sawah kok. Okay, breakfast pagi ni. Kat Turki ni banyak sayur-sayuran.
okey je. Cuaca dekat Bursa ni 6 darjah Celsius dekat luar ni. Kita boleh dapatkan heattech, kita boleh pakai baju macam ni lah. Tapi memang agak sejuk lah kalau siapa yang tak boleh tahan. Overall makanan breakfast dekat Turki ni semua manis-manis. So kena kontrol sikit gula lah kepada siapa yang ada masalah kecil manis kan. Ada orang Malaysia juga. Keadaan pagi di sekitar hotel kita tinggal di Bursa ni pada pagi ni. Pagi kita tak datang Bursa. Kita akan terus pergi ke Kapadokia untuk bermalam, 2 malam pada malam ini. Dan lepas tu kita akan balik nanti di Istanbul pula, di Balu dan sebagainya. Jantung antioksidan. Batu putih ini banyak vitamin inside. Kita kat kedai jual madu dengan zafaran. Nama kedai dia Munira. Tapi dia kedai high end sikit lah. Bagi kita try apa semua. Harga dia boleh tahan. Kalau siapa yang minat boleh lah. Oh, selesai memborong macam-macam pula terbeli ni. Selesai kami di destinasi yang pertama, kami meneruskan perjalanan ke Mount Uludag. Perjalanan menuju ke Uludag perlahan-lahan membawa kami naik ke kawasan pergunungan dikelilingi oleh hutan pine yang hijau. Udara semakin sejuk dan segar serta suasana yang sunyi dan menenangkan jiwa. Setiap detik perjalanan seolah-olah mengajak kita memperlahankan langkah menghirup keindahan alam dan melupakan seketika kesibukan dunia. Sekarang kita tengah beratur nak naik cable car, naik ke Mount Uludag. Kabus tebal menyelubungi Uludag sehingga pemandangan dari dalam kabel car menjadi samar dek kerana sejuknya. Tingkap hanya memaparkan bayang-bayang kabur, salji yang melekat perlahan-lahan menggerakkan kabel dengan senyap, sekaligus mewujudkan suasana yang hening, dingin dan penuh ketenangan. Seakan-akan sedang terapung di antara langit dan bumi. Kita baru sampai ke puncak Uludag. Ketinggian dia 2.5 meter daripada paras laut. Dia adalah gunung tertinggi lah dekat sekitar Laut Marmara. Nama Uludag ni diberi pada tahun 1925 oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang bermaksud gunung besar. Sebelum ni dia dipanggil Gunung Biarawan pada zaman Turki Osmaniyah, tapi sebutan Turki tu saya tak reti nak sebut. Dia punya sebutan dia. Jadi dia punya maksud dia Gunung Biarawan. Sebab kat situ masa zaman Kristian, diorang ramai pendeta duduk kat situ, kat atas gunung ni. Masa zaman Turki Osmaniyah, ramai golongan sufi yang tinggal di atas gunung ini. Ais kembal. Balik. Okey, kita sekarang tengah sejuk ni. Tangan sejuk. Boleh pegang ais. Tapi cakap tak bergasak pula kat sini. Kat bawah bergasak. Tak ada. Okey. Kita dah sedang menikmati kesejukan ni.
Sambil salji-salji yang turun. Menikmati salji di puncak Gunung Uludag terasa seperti berada di dunia yang sunyi dan suci, di mana serpihan salji putih menyelimuti bumi, udara yang sejuk menyentuh wajah dan setiap langkah di atas salji menghadirkan rasa yang lain dan ketenangan, bebas dan bahagia yang sukar digambarkan melalui foto ataupun video yang dipaparkan. Cantik kan? Uludag ni dekat Bursa. Bursa ni dulu zaman Osmaniyah, dia adalah ibu negara bagi Turki sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih dapat menaklukki Istanbul ataupun kota Konstantinopel masa waktu tu. Masa waktu tu Bursa ni lah tempat operasi umat Islam untuk menakluk kota Konstantinopel. Bursa ni adalah kota pertama yang diasaskan oleh Osman Ghazi. Sebab tu kawasan Bursa ni tidak jauh dengan Istanbul. Sebab inilah kawasan strategik untuk umat Islam berkumpul untuk menakluk kota Konstantinopel masa waktu tu. Kawasan asal Bursa yang dibubuhkan oleh Sultan Osman Ghazi, iaitu pengasas pertama Turki Osmaniyah. Diorang bina perkampungan kat sini atas bukit sampai ke bawah bukit, sampailah terus kepada Laut Marmara. Ini adalah perkampungan asal. Yang perkampungan bawah-bawah yang landai-landai itu adalah perkampungan baru. Lepas turun kita minum air panas dulu. Turun daripada Mount Uludag, kami menikmati makan tengah hari dan menunaikan solat jamaah takdir Zuhur di Green Mosque. Dia form tadi kat atas dia jatuh punya kat sana. Dia design dia punya texture. Tak, tapi dia punya porsi pas ni. Kat luar masjid Green Mosque ni ada tempat ambil wuduk untuk lelaki. Tapi memang sejuk lah lepas ambil wuduk. Dia dekat Turki ni, lepas ambil wuduk kita kena lap kaki kita supaya tidak membasahkan kapet dalam masjid. Green Mosque ni dibina pada 1419 dan siap pada tahun 1420 oleh Sultan Mehmed Çelebi I. Dibina sempena Bursa sebagai ibu negara lah. Tak ada apa-apa tujuan khusus. Ini adalah antara masjid yang tertua di Turki selepas masjid yang dibina oleh Sultan Bayezid semalam di Ulu Came. Kat belakang ni ada makam Sultan. Jadi kita akan naik tengok. Turki ni rumah diorang semua dekat kawasan-kawasan bukit, menurun bukit. Bursa ni memang kawasan bukit lah. Selesai urusan solat dan juga makan tengah hari, kami telah meninggalkan kawasan Bursa untuk menuju ke destinasi hari kedua kami, iaitu Pamukkale. Dan perjalanan ini mengambil masa sekitar 3 jam untuk menuju ke Pamukkale.
dan untuk hari yang kedua di Pamukkale. Tengah-tengah sejuk, dekat dalam hotel ni ada kolam air panas. Hari ketiga Turki di Pamukkale. Selepas ni kita akan berangkat ke Kapadokia dan berjalan-jalan ke Pamukkale. Perjalanan masa sekitar 12 jam untuk ke sana. Okey. Sebelum kami sampai ke kota Hierapolis, kami telah singgah terlebih dahulu di kedai Selena Magic Shop yang menjual jaket kulit. Saya punya bahasa, maafkan saya jika kesalahan lebih saya. Saya mau bicara tentang harganya, produksi, yang kualitasnya, tentang semua kita tentang kita tentang Selena ya. Itu. Biasalah bila ikut travel ni dia akan bawa kedai pelancong. So kedai ni dia bukan kedai ori, dia grade E saja, tapi harga memang high end lah dan tak berbala nak beli. Kita baru sampai dekat kota Hierapolis, Pamukkale. Pamukkale ni bermaksud Castle Kapas ataupun Istana Kapas, sebab tu kebanyakan kawasan ni berwarna putih. Kota Hierapolis ni adalah satu kota kuno Rom yang dibina pada abad kedua Masihi. Nanti kita explore apa ada kat dalam, kita jalan kaki. Kota Hierapolis dibina pada 2 Masihi oleh Raja Eumenes, merupakan tapak agama Kristian. Dekat sini banyak gereja telah dibina pada waktu tersebut. Ada teater, ada wak pemandian, ada kolam air, ada jalan raya yang dibina untuk memudahkan masyarakat sini. Tapi setelah gempa bumi berlaku dekat kawasan Hierapolis, kawasan ni tidak didiami oleh orang dan sehinggalah ditinggalkan sehingga pada hari ini. Ini adalah satu kota zaman kuno yang canggih yang telah dibina pada zaman itu. Nanti kita akan tunjuk macam mana. Straight je. Kolam air panas di Pamukkale dan Hierapolis adalah satu tarikan pelancong yang paling ikonik kerana ianya terbentuk sejarah semula jadi daripada air mineral panas yang kaya dengan kalsium karbonat yang mengalir perlahan-lahan membentuk teras-teras putih berkilau. Airnya yang hangat dan menyegarkan memberi rasa yang tenang sambil dipercayai mempunyai khasiat penyembuhan kulit dan juga kesihatan. Pengunjung juga boleh berjalan kaki di dalam kolam yang cantik ini atau berendam kaki sambil menikmati pemandangan unik. Putih, ladang putih. Sekarang ada dekat kolam air panas. Belakang yang putih tu, belakang tu ada tempat tuaian ting kapas. Kita menghala ke kota, runtuhan kota yang pertama sebelum kita naik ke betul-betul dia punya pusat dekat atas bukit. Okey, dia pokok sebatang. Lepas tu masuk dalam. Kalau kita masuk dalam kota ni, kita akan nampak view di dalam kota macam mana runtuhan daripada tembok kota. Okey, kita sampai dah. Rupanya nampak pemandangan kat sini. Dan ada astaka untuk tempat duduk. Dari sini baru kita nampak macam mana
keadaan dekat tempat kolam air panas. Keseruntuhan. Ni gereja lama. Dekat sini sebenarnya ada bagi, mula naik dalam 20 lira, dalam RM2 Malaysia lah. Tapi kita saja nak explore tempat ni. Kita ambil keputusan jalan kaki sebab kalau muda okey je, tak jauh mana. Tapi kalau orang tua, ni siap lari lagi. Kalau tua mungkin lah kena naik bagi dalam 500 meter kot. Ni kawasan ni under construction. Tempat air panas juga ni, tapi macam ada teater sikit kat situ. Cuaca kat Pamukkale hari ni adalah 2 darjah Celsius. Kalau kita tengok macam mana dia orang buat jalan zaman dulu, boleh tahan sampai sekarang tu. Padahal dah beribu tahun dah. Kita buat jalan tar kat Malaysia tak lama lepas tu hujan berlubang. Teknologi subhanallah. Kawasan ni asalnya ada teater untuk para gladiator bertempur lah. Lepas tu buat persembahan ke kalau ada apa-apa. Tengok teknologi zaman dulu, dia orang bina teater macam ni. Dan orang-orang yang bina ni pun telah mati dah sekarang ni, dah tak ada dah. Yang tinggal adalah apa yang telah mereka bina. Walaupun hebat tapi tidak kekal apa yang ada di bumi. Sebaik sahaja turun daripada Kota Heropolis, kami dihidangkan dengan pemandangan yang dipercayai bekas rumah manusia lampau yang pernah menetap di sini. Warna hijau dan cahaya matahari yang lembut memberi rasa seolah-olah masa perlahan berjalan sambil menghayati keindahan alam semula jadi yang masih murni di kaki bukit Kota Heropolis. Kota Heropolis ni boleh didiami manusia sebab dia ada satu sumber air panas di kawasan ni. Sebab tu boleh ada satu penempatan kat sini sebab ada sumber air dan ada sumber air panas pula. Sebabkan tu kota ni menjadilah, kalau ikutkan kawasan ni sejuk. Sementara tunggu kawan-kawan lain, duduk dulu. Sejuk-sejuk. We always higher because Cappadocia is 1200 meters over the sea level. Factories around. These factories produce washing powder. Beli barang sikit. Caravanserai ialah penginapan tradisional zaman silam di sepanjang laluan perdagangan sutera yang berfungsi bukan sahaja sebagai tempat bermalam tetapi juga sebagai pusat perdagangan dan perlindungan untuk pedagang untuk melindungi kuda mereka dan unta. Kini Caravanserai menjadi saksi sejarah perdagangan dan budaya, mempamerkan seni bina Islam Auto-Ottoman yang kukuh sambil menghidupkan nostalgia kehidupan perdagangan zaman silam.
kita dah sampai Kapadokia, hotel yang kita akan duduk selama insya-Allah 2 hari. Setting hotel ni memang dalam gua lah. Semuanya design dalam gua. Nampak? Okay, tidur dulu. Bye. Daripada mempersonanya Istanbul, sejuknya Bursa, putihnya Pamukkale hingga cantiknya langit Kapadokia. Begitulah perjalanan 3 hari kami, dan saksikan perjalanan kami dalam video yang seterusnya. Semoga kita berjumpa lagi dan setiap video ada pengembaraan. Jumpa lagi.